Bonda Rozita Ibrahim bising dan marah sebab suami dan Irfan lambat bersiap nak pergi jogging. Lambat siap, terhegeh-hegeh mengalahkan perempuan. Bonda Rozita marah Irfan entah apa yang disapu dekat muka. Muka macam tu juga. 3, 2, 1, jump! Ya, nama je lelaki tu. Hege. Nak pergi jogging dengan mas dia. Ambil semayang nak bersiap mengalahkan aku. Baik aku tukar lah kelamin lagi bagus. Ha? Yalah. Lambat teh hege. Ni pun satu kak. Tak apa deodorant, tak apa benda disapu ke tengok muka macam tu juga. Tengok dia. Ha. Dia Dia main berdua ni kalau pasal main, pasal menyakat semua sama je dua ni. Dapat PA lelaki, dapat lelaki tu dia sama. Hege jalan. Macam mana nak bising kau dulu? Lambat sangat. Kalau jogging laju saya lagi. Kalau membebel. Apa? Malas nak nunggu teh. Hege. Daripada tadi dah aku nunggunya. Tak selesai ke masalah. Sarapan je dekat 3.5 jam. Terkial mengira nasi agaknya. Enggak. Apa ya? Dia cakap apa? Irfan kata hege baru nak mandi. Dia baru nak mandi lah. Kalau burukkan Irfan. Dah jalan dah. Nak gerak dah. Irfan kemain. Walhal you pun sama. You yang paling lambat tak sebenarnya. Bukan Cik Amin, bukan salah kita. Salah Fatimah. Hege letak air pun lambat. Nampak. Salah perempuan ni. Laki-laki tak Hari salah. ni lelaki betul. Tu lah, tu Salah Fatimah. perempuan ni. Laki-laki tak salah, selalu benar ni. Memang kau salah. Kita terhege-hege ni. Sumpah saya geram. Hari saya jogging bertiga. Memang saya kerjakan berdua ni. Yo, saya lagi laju terkedek-kedek. Bawa tu tak boleh bawa ni. Tak boleh main aku bawa diri aku sendiri. Selalu. Dia duk kesian. Ha. Apa? Penting dia punya emas ni. Kau tengok emas dia. Kaulah lelaki terhebat. Cik Amin? Cik Amin? Kau kalau ngenakan ni kau berdua sama je. Kau ni tak malu untuk buang ni. Ya nanti kalau orang tengok you macam tak betul lah ni. Face mask buang. Ni memang orang biasa pakai kan? Memang. Tapi orang Oh tak pakai keluar. tak keluar pakai dalam rumah. Salah pakai Tak apa? salah. Rasa malu tak? Kenapa? Tak apa, kita tunjuk kat satu rumah hutan atau rumah sungai. Mari tengok. Apa? Kenapa you jalan macam tu? Macam burung. Tu bukit. Thank you for watching.